Jangan tinggalkan auramu di sekelilingku. Ia membuat aku termimpi, mimpikan kita. Jangan biarkan wangianmu, mohon memahami. Ia melekat di hidung yang memenuhi. Weh. Awek kereta rosak tu. Dulu masa sebelum kau kenal aku, motor aku rosak tepi jalan tu kan. Kau buat dang je. Lalu siap lambai lagi. Aku ingat kau memang nak lepak tepi jalan. Mana aku tahu. Kepala otak kau. Kita tolong jap. Tolong jap. Culik cintamu, oh oh, macam ku larikan liriku. Kau tak perasan aku sukamu dari dulu lagi. Kau pandai ke depan kereta? Nanti aku buat lah pada tahu aku. Kau relax ha. Hei, suka hati kau lah. Gulak lah. Assalamualaikum. Kereta rosak ke ni? Rosak lah. Sebab tu bertepi buka bonet. Cuba jangan tanya soalan yang dah nampak. Melayu kan. So, dah lama ke lepak tepi ni? Adalah dalam 15 minit. Buat apa je 15 minit? Acah-acah tengoklah. Kok ada orang datang tolong ke. Ni saya datang ni. Awak boleh tolong checkkan ke? Cuba start. Saya dah try 10 kali dah. Kalau boleh daripada tadi dah gerak dah. Jap, saya tengok jap. Kebetulan saya ada bawa sudet ni. Kita tengok apa kita boleh buat. Nak buat apa dengan sudet tu? Awak relax lah. Ya, apa lagi yang dia buat ni ha? Nak suruh pam tayar pun tak reti, ada hati nak repair enjin. Benda ni. Ukur seluar sendiri lah. Dah. Cuba start. Banyak kerja ni. Wow, mantap. Apa yang problem? Itulah masalahnya. Yelah, apa masalah kereta saya? Masalah kereta awak ni, seat sebelah tu tak ada saya. Kan ku curi hatimu menyambut. Saya tanya last, apa masalah kereta saya? Starter awak ni, problem je kena tukar ni. Oh, starter Faham? So besok awak hantar lagi bengkel cepat tukarkan. Saya risau kan akan datang awak tersadai lagi tepi jalan ni kan. Kena sidai lagi, tersenai lagi, terkulai lagi. Habis semua negeri Johor saya sebut. Make sure. Thank you bang Terima kasih sangat. Sama-sama. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Awak, by the way nama awak siapa? Istinja. Panggil je Is. Awak jangan ketawa. Itu memang nama saya. Okay? Saya minta maaf. Saya Aina. Panggil je nak. Saya tak tanya. Saya tak tanya. By the way, Aina tu saya rasa dah cukup pendek lah. Tak payah nak struggle nak pendekkan lagi. Okay? Bye-bye. Elok-elok bawa kereta. Ingat apa-apa reverse. Hey. Sebaiklah nampak aku dulu. Walaupun aku hentam tadi. Amboi. Ngamuk ke dulu? Wangianmu, mohon memahami. Ia melekat di hidung yang memenuhi di setiap sudut mindaku. Kan ku curi hatimu menyambut. Awak! Bro. Saya Is, bukan bro. Kalau macam tu saya Aina, bukan awak. Fine. Awak buat apa kat sini? Office saya dekat sini. Awak? Saya jumpa klien jap tadi. Hai. Hai. Betul jumpa lagi ya. Itulah itu. Kereta macam mana? Okey. Alhamdulillah okey. Good. Nice. Saya bukan pekak lah. Yes.
Jom pergi makan. Saya ingat awak tak nak ajak. Saya pun ingat macam tu, rupanya tak. Kenapa ke belakang saya gelak? Saya minta maaf, saya memang ketawa macam ni. Jom. Jom. Kan ku curi hatimu, Dia tak nak namun senyummu kan ku culik. Lepas tu tergantung lah. Dah pergi makan apa semua, kira ring light lah tu. Biasalah perempuan. Tengok gaya dia cakap pun aku dah boleh bau-bau yang aku bakal kena friendzone. So sebelum aku kena beta aku caw. Dia cakap apa? Cuba kau cerita penuh sikit, baru aku faham. Masih kat kedai makan tu, dia cakap, Banyak pula. Lepas tu bila dah berubah tu, saya drop lagi 2. Saya pancung tu. Kau dah potong, tercabut spoiler member. Serius lah, patutlah laju. Kereta awak pakai enjin apa Engineering. Phone awak berat tak? Ada macam banyak apps ke apa tu? Tak ada, okey je. Kenapa? Fine. Ada main satu apps ni lah. Dia macam the best gila tau. Kalau awak main apps ni memang the best gila. Apps apa? WhatsApp. Dekat dalam tu, kita boleh tekan-tekan, kita boleh call, kita boleh tengok muka each other. Nice tau. Faham. Awak guna line apa? Selcom kan? Digi 016 011 011. Lepas tu? awal lagi kot awak. I'm sorry about that. Right, nice. Awak dah berbunyi ke? Sorry lah, saya tanya direct je lah Saya single but not available. Not available kau. Hot lah ni. Otak kau. Saya malas. Kalau ada yang nak kenal pun biasanya sekejap je. Boleh saya tahu kenapa lah? Sebab zaman sekarang ni memang lelaki gentle cakap memang susah gila nak try perempuan. Susah gila oh. Good luck lah dalam mencari partner. Macam saya nak kawan tak ada hal. Cuma kalau nak lebih-lebih tu saya macam kurang sikit lah buat masa ni. Jomlah awak. Saya nak kena balik dah ni. Yang ni saya belanja. Okay, what about this? Cuba awak bagi tahu saya secara detail kenapa zaman sekarang perempuan memang susah gila nak try lelaki. Satu je saya nak pesan. Jangan memulakan permulaan baru dengan perempuan yang belum habis dengan masa lalu. Aku ingin kemesraan serta senyum keramahan, biar kekal berterusan, tak hilang. tapi aku minat style dia. Tapi apa yang dia pesan tu aku rasa betul lah. So Yaakob, kalau kau nak try awet lepas ni, kau kena cari yang dah move on. Macam mana kita nak tahu? Itulah masalahnya. Perempuan sendiri tak tahu yang diorang tu dah move on ke belum. Jam kan kepala. Tapi aku rasa kan, nak tahu diorang dah move on ke belum adalah bila diorang dah mula selesa untuk borak dengan kau. Maksud kau? Kalau baik, semua perempuan boleh baik dengan kau. Tapi nak cari yang selesa, tak semua perempuan kau boleh tapau. Kan ku curi hatimu, namun senyummu kan ku colek. Cintamu macam kau larikan. Tapau-tapau juga kan. Kau dah keluar dengan dia, makanan aku punya tapau tak ada? Ya doh, Yaakob. Aku order baru lah. Pakai duit kau boleh? Hatiku